Tapi janganlah agak kita orang berparut satu badan. Itu kita orang dua ni sebenarnya adalah darah O. Siapa darah O? Tolong komen dekat bawah. Sebab kita orang mengalami masalah yang sama. Orang kata jangan makan kicap. Nanti susah nak baik parut. Assalamualaikum ya jamaah. So hari ni guys, kita bersama dengan Kak Jana. Di sini aku. Sebenarnya sekarang kita terlalu awal. Kita orang kata student perform. Sebab kita nak masuk safari ni, kita terlebih awal lah Kak Jana. By the way, we are at Melaka. Ya, Melaka now. So pagi ni sebelum kita nak tunggu boleh masuk kat dalam, kat Safari Wonderland, kita nak berpodcast tu lah Kak Jana. Sambil-sambil kita nak share. Sebab tadi sebenarnya kita orang dah sembang sambil drive. Kita sembang pasal apa Kak Jana? Skincare. Sebab to be honest, kami baru tahu yang kami ni ada satu persamaan, iaitu kita orang dua ni sebenarnya adalah darah O. Kalau korang pun tahu kan, darah O ni kau makanlah segala suplemen ke ataupun apa-apa skincare, dia macam tak efektif. Betul ke Kak Jana? Tak tahulah fakta ke, auta ke, cakap-cakap orang ke. So benda itulah yang kita nak cakap pasal hari ni. Cakap pasal skincare ni mestilah perempuan titik beratkan kan. Lagi-lagi umur-umur yang, kalau orang seseorang tu umur-umur yang dah nak masuk 30-an. Tapi kita tak kita belum lagi. Kita masih 2. 2. Angka 2. So cakap lah, mestilah kita nak jaga. Tiba-tiba kusam lah, dah ada garis-garis halus ni. Borak lah dekat kedai makan tadi pasal skincare kan. Betul. Sembang. Lepas tu saya lah cakap, darah O, perasan tak darah O ni kalau baca kat fake ke apa ke, dia cakap susah nak menjadi. Lepas tu sini pula si Dina ni cakap dia berdarah O. Ya, macam tu kita boleh tahu persamaan dia. Kita darah O. Dan sebelum kita tahu dekat Kak Jana macam review sikit kan tentang skincare saya pakai. Sebab saya paling suka adalah invest dekat skincare. Maksudnya duit saya memang banyak habis dekat skincare. Sebab dia orang yang suka try and error macam tu. Berani kan? Tak takut pejing kan? So sebab apa? Sebab style saya bila pakai skincare, macam tadi saya sebut dah kat Kak Jana tadi, bila saya pakai skincare, dia akan jadi dalam satu tempoh je. Like 2 months macam tu. Early 2 months tu dia kata nampak kesan. Nampak kesan. And then after that terus macam maintain je. Dia tak breakout ataupun dia tak improve, tak pejing ke, back to asal. Tak tahulah apa yang tak kena kat situ. So that's why lah saya suggest juga kat Kak Jana, sebab kita nak tahu condition kulit kita macam mana, and kita nak, of course kita nak beli something yang efektif kan. Betul. So that's why lah saya cakap kat Kak Jana pergilah clean estetik. Kasi kalau Kak Jana pula pakai skincare macam mana? Apa yang Kak Jana macam boleh bagi feedback lepas pakai whatever skincare? Tak menjadi kebanyakannya. Yang tak jadi langsung? Bukan tak jadi langsung, mungkin tak invest yang mahal punya. Tapi kalau produk biasa-biasa yang macam mampu milik, yang mampu milik dia macam tak menjadi sangat. Dia ataupun lambat efektif. Faham? Itu yang saya rasa bila baca-baca tu, darah O ni memang masalah lah. Dia memang masalah. Lagi satu sama juga macam benda yang kita makan dengan Kak Jana. Betul. Saya nak cerita pengalaman makan vitamin C. Konon lah, bukannya setakat untuk muka, maksudnya untuk kedalaman parut, juga kan. Parut kita, parut tangan ke, kononnya kaki. Macam merawat dari dalam juga. Macam saya kan, jenis kan kita perempuan nak cepat, kita suka terlanggar meja ke apa ke kan. Lepas tu bacalah feedback, kalau makan vitamin C dia cepat pudar. Ni dah parut-parut macam tu. Parut-parut macam tu. Tak, lebam kan dia. Lebam. Lebam. Bukan dia macam cepat. Okay. Tak lah, bila baca review orang lah. Dekat bloggers ke, blog ke kan. Lepas tu pun try lah. Tak ada, sama je, seminggu tu lambat pula. Aku lepas tu kan memang tak tahulah kalau sejenis ada penyakit. Kan ada setengah orang yang macam dia darah dia tak okey ke, dia lambat sikit nak hilang lebam tu kan. Tak tahulah, mungkin masalah saya. Tapi bila orang duk sebut darah O ni, akan rasa macam ada kaitan je pula. Siapa darah O? Tolong komen dekat bawah. Sebab kita orang mengalami masalah yang sama. Kalau ada parut, susah gila nak hilang. Walaupun pakai bio oil ke, apa minyak-minyak ke. Ya, makan vitamin C dah berbulan-bulan pun. Dia kalau cepat lega, yes. Betul tak? Kalau cepat lega, yes. Kalau macam ada luka ke apa, cepat lega memang betul. Tapi parut tu
Orang kata jangan pakai kicap. Nanti susah nak baik. Itu mungkin untuk semua darah. Saya tak makan kicap pun. Ya. Sama je. Sama, saya pun bukan peminat kicap. Betul. Ni ya persamaan yang kedua. Macam sama je. Aku tak makan kicap pun. Tak minat kicap, macam tak apa. Tak ada kicap pun saya boleh hidup lah. Tu, tapi tetap sama. Parut Sama je. still ada. So siapa ada masalah parut macam kita orang yang susah nak hilang, cuba komen dekat bawah. Tapi janganlah anggap kita orang berparut sangat. Dia pulih. Ada certain parut yang memang pulih juga. Cuma dia sangat-sangat ambil masa. Sangat-sangat masa. Kadang-kadang bertahun. Kan? Kadang-kadang ada parut yang bertahun. Kalau saya sendiri saya tahu. Kalau parut dekat muka saya sebabkan parut jerawat, memang sangat-sangat ambil bertahun tau kak. Sebab tu sampai satu tahap saya kena juga macam buat laser, macam buat treatment-treatment yang macam tu. Tapi memang doktor-doktor pun cakap sebenarnya laser lagi cepat. Betul. Siapa yang berduit silakan. Sebab tu saya cakap kat Jana, kalau nak try produk skincare dekat Titi, tolong tanya saya. Sebab saya dah macam-macam dah saya beli guys. Dia ni bagus. Kalau siapa nak tengok video review saya, review skincare ataupun skincare lah, skincare, bagi tahu. Sebab tak baru ni saya baru beli lagi 2 produk. Local produk. Saya beli 2. Local lah. Local punya. Tak boleh sebut kat sini Tak boleh sebut lagi. Saya pula sejenis tak suka invest, tak suka nak try sebab nanti takut invest salah produk. Kan? Rasa membazir. Lepas tu bukannya jenis macam terlebih famous nak buat pre-love macam orang lain kan. Betul. Kalau orang lain pre-love je dah ada dah orang nak. Pasal macam dah lah terbiar je atas meja kat rumah kan, meja solek tu. Dia je tak suka lah macam tu. Saya pun bukan orang-orang yang suka membazir yang Okay, kita start daripada cleanser lah. Kita spill je lah produk kita guna. Yang sekarang kalau kena lah kan. Kita spill je lah produk kita guna. Okay, Kak Jana start daripada cleanser dulu. Kak Jana guna cleanser apa? Nak cerita pengalaman ke sekarang? Produk. Yelah, maksudnya pengalaman produk. Boleh bagi feedback terus boleh. Saya pernah pakai dulu masa zaman-zaman, bukanlah zaman Mercury, maksudnya zaman-zaman tengah boom produk lokal. Saya pernah pakai Tapi bila tengok senarai Mercury tu, yang produk saya pakai tu tak ada dalam list tu. Dia macam day cream yang lagi satu. Betul. Ada dia certain je yang dia bukan semua produk ada. Tapi disebabkan kita ni masih sayangkan kulit, baru lepas SPM. So kita macam tak berani dah nak guna walaupun itu bukan produk yang ada Mercury. Faham. So, sebab dulu kita tak ada education tentang skincare. Lepas tu pakai okey je, macam parut kurang. Tapi bila kita tahu produk yang lagi satu ada, kita tak berani pakai, so stop. Faham? So bila stop tu, pakailah sabun. Saya ni macam keluarga-keluarga yang produk lokal je sebenarnya. So pakailah sabun susu kambing HPA punya. HPA kan. Siapa yang tahu-tahulah. HPA tu pakai tak jadi apa-apa. Dia sekadar mungkin rasa bersih je lah. Refreshing je kot. Macam lepas keluar rumah kita takkan tak cuci muka kan. Macam tu tak nak lah macam tu. Dia tak rasa okey macam bila naik jerawat pun dia lambat nak pudar. Dia tak membantu. Lepas tu stop pakai Safi. Safi manggis penang. Safi ni sebab dia senang nak purchase. Kat mana-mana pun ada dia kan. Senang nak jumpa. Lepas tu dia halal satu. Betul. Lepas tu pakai macam yang boleh stop tu sebab orang cakap fragrance. Sebab muka masih macam naik jerawat kan. Dekat dagu. Suka naik banyak kat dagu. Takut sensitif dengan fragrance. Lepas tu kawan kata kawan tu dia memang budak sains. Dekat masa zaman you dia memang budak sains. Dia cakap Jana fragrance tak boleh pakai. So saya ni pun stop. Lepas tu tak pakai apa-apa. Faham? Bertahun-tahun tak pakai apa-apa. Tapi muka kusam lah. Macam eye bag banyak. Masalah sendiri juga. Lambat tidur kan sebab study. Tak pakai apa-apa. Lepas tu kawan kata tak boleh. Sebab kita makin menua. Kulit kena dirawat juga. Kena rawat juga. So lepas tu kebetulan masuk satu program ni DMY lah kan. Tak tahulah. Waktu tu dah pakai Safi yang gold. Safi ni Mira Filzah. Kak Jana punya lah yang tu yang yang aku macam pergi wakaf tu.
Dia buat wakaf cleanser dia. Siapa nak pakai je lah. So aku macam takkan nak membazir kan. Sebab yang tu pun tak jadi apa-apa. Tapi day cream dia tu just membantu untuk macam konon-konon sunscreen jugalah. So tak nak membazir, pakai je sampai habis. Nak dijadikan cerita makeup punya pasal. Masa last-last tu kita banyak makeup kan. Terus breakout yang teruk. Teruk lah satu muka. Dahi yang tak pernah naik. Makeup punya pasal. Lepas tu dah lah kita pergi hutan. Kita pergi jemur tengah panas. Memang aktiviti sangat-sangat orang kata mendamagekan kita punya kulit. Bapak saudara tu jenis orang-orang yang menjaga kulit juga. So dia kata ni tak payah pakai yang mahal-mahal ni semua, tak menjadi. Pakailah produk lokal ni jenama CHT. Aku sampai sekarang pula sampai sekarang. Oh, so, kira dah berapa tahun pakai CHT tu? 2 tahun lebih dah. Kalau naik jerawat, dia cepat keluar, dia cepat masak. Faham. Cakap benda-benda macam ni pula kan. Dia cepat ni lah kan. Cepat masak lah betul tu. Ataupun cepat pudar. Sebab satu saya pakai. Walaupun ni tengah. Maksudnya cepat pudar tu cepat mati lah. Cepat mati. Kecut. Kecut ayat dia. Cepat kecut. Rupanya produk dia bambu dengan mint dengan ada panthenol. So ikutlah, mungkin kulit orang tu sesuai dengan produk-produk biasa je. Betul, dan memang kita kena try and error. Saya kalau cerita journey saya pakai skincare pun, ya Allah, betul, seksa sebenarnya. Pasal terus dia takutlah ni cerita darah O je ke macam mana tak tahu lah. Tapi memang panjang lah journey tu. CHT tu sampai tak naik dah. Jerawat dekat dahi tak naik langsung. Kat pipi-pipi ni dah tak ada dah. Okay, siapa yang tengah ada masalah mana tahu boleh. Okay, ringkas lah Kak Jannah pakai cleanser CHT. Serum dulu pakai jenama Korea. Tapi dah habis, baru sangat habis. Bukan tak nak pakai, baru habis. Lepas tu tengah nak survey jenama yang okey. Sebab saja tak nak sama yang tu. Sebab macam rasa tak ada apa-apa. Faham, sekarang ni tak ada lagi lah. Serum tak, stop kejap. Toner pakai jenama Watson. Dia macam by Watson. Okay. Tak ingat nama. Okey je pakai, tak ada naik jerawat. Toner. Lepas tu moisturizer saya pakai Ceradan. Shout out to DMY Liana. Dia yang recommend. Ceradan tu pun okey. Macam bila perasan bila macam travel yang duduk aircon tak kering. Sunscreen baru stop sebab tak jadi. Dia naik apa tiny balm. Yang jenama tu tak yang matahari tu apa nama? Okay, nanti kita bergambar. Sekarang ni saya mau kepada sunscreen. So cuma tiny balm stick setakat pembacaan orang cakap sebab kita punya barrier tak okey lagi. Masih dalam proses. So kalau ni stop lah kalau orang tu memang tak jumpa sunscreen. Okay, Dina pula spill the tea. Okay, kalau cleanser saya saya akan cuci muka saya dengan 2 jenis cleanser. Sebab macam exfoliate sebab doktor estetik tu cakap kat saya memang kena selalu buat double cleansing. Saya ingatkan double cleansing tu contohnya macam guna balm, cleansing balm ataupun cleansing oil. Lepas tu pakailah sabun second tu kan. Rupanya tak. Rupanya 2 kali sabun. Macam tu, faham tak? Cleansing balm pun saya kena buat kalau rajin, tapi kalau tak rajin buat juga cleansing 2 kali. 2 kali tu maksudnya basuh kali. Yes. Tu saya belajar dari doktor ni. Kenapa macam ramai orang share yang macam yang cara first tu? Betul, cara first. Tapi ni doktor tu beritahu saya. Tapi kita kena pilih cleansing yang ni lah, pH sesuai untuk kulit kita. Untuk cleansing ni pun saya tukar-tukar produk juga. Tapi sekarang ni saya pakai Centella. Kedua saya pakai produk lokal Lova. Dia tekstur macam jelly. Dia punya cleanser tu tekstur macam jelly. Lokal Melayu ke lokal Melayu. So dia dua cleanser yang first ni dia rasa macam kulit kita fresh tapi kesat sikit. Muka kita rasa kesat. Tapi bila saya cuci and then saya pakai produk Lova tu dia rasa moist balik. Sebab tolonglah guys, tolong jangan pilih cleanser yang korang lepas cuci tu rasa kesat muka. Tak bagus sebenarnya. Ataupun boleh juga pakai tapi kena terus moistkan ataupun dengan moisturizer yang tak bagi efek kesat ke ataupun dia macam biasa je. Bila kulit kita kering sangat-sangat, so waktu tu lah dia akan menghasilkan sebum yang sangat banyak. Tu yang jadi kulit berminyak gila-gila. Sebabnya dia dah kering so dia keluarkan minyak-minyak sebab dia yang nak bagi lembab ke kita punya kulit. Macam tu. So kalau kulit kita dah lembab betul-betul dia taklah keluarkan minyak banyak-banyak. Toner saya pakai
Toriden. Tapi saya pakai juga toner Centella. Sebab Centella punya toner ni untuk poromizing. Okay, lepas tu apa serum. Serum pun saya pakai banyak. Maksudnya dalam waktu yang sama pakai je? Tak. Siang lain, malam lain. Macam siang saya more kepada pakai serum yang tekstur dia lebih kepada likat sikit. Untuk jaga kelembapan kulit kita. Tapi yang tu saya pakai Medicube. Dia panggil. Okay, beres. Bagusnya dia panggil. Guard tu panggil, kita orang masuk. Guard tu panggil. Sebab tu paling awal mestilah dia macam tak nak kita miss ke. Pernah dengar? Saya dah beli 2 botol. Saya dah try yang sama. Botol pertama sangat nampak improvement. Botol kedua dia dah rasa sama je. Tak ada apa-apa dah berlaku. So saya tukar pula serum Centella juga yang fokus kepada poromizing. Moisturizer saya pakai banyak juga. Kadang-kadang Glad to Glow yang warna hijau, tekstur jelly-jelly. Itu best juga pakai, dia sejuk je kat muka. Tapi sebenarnya itu pun itulah, tak apalah. Okay, lepas tu kadang-kadang saya pakai L Formula. Malam selalunya saya pakai L Formula tekstur macam Tak krim. pernah dengar lokal. Lokal Indo. Oh, Indo. Indo. So dia macam tekstur je macam krim-krim sikit. Krim putih. Tapi dia cair lah. Lepas tu sekarang nanti saya nak try face Rina. Lepas tu kalau sunscreen, saya sekarang ni saya dah more kepada tinted sunscreen. Chemical sunscreen dengan tinted. Physical sunscreen. So saya ni, lepas tu saya tengok dia baik. Tinted ni consider belah mana? Chemical tu, tak tahulah kalau saya salah tau guys. Tolong betulkan kat komen kalau saya salah. Chemical sunscreen ni dia macam sunscreen yang kita pakai yang biasa tu, yang biasa yang normal. Serat dalam kulit. Tapi kalau tinted sunscreen ni dia macam foundation. Ada yang ramai cakap juga tinted sunscreen ni lebih bagus sebab dia merawat kulit. Dia tak jadi macam white casting ke bila kita make up tambah foundation kemudian? Okey je ke? Sebenarnya kena ada teknik dia juga kot. Saya pakai biasa je, okey je. Dia tone up sikit kita punya kulit. Kalau chemical sunscreen yang cair tu, yang tu yang ada white cast. Sekarang ni dah bekerja, kita orang-orang dah bekerja. So kena bersiap lah sikit. Bukanlah macam tebal-tebal macam orang lain pun. Islam macam tutup-tutup sikit lah. Islam tak bagi pun nak tebal-tebal kan. Siapa yang belajar dia tahu. Ya, biasa-biasa je guys. Jangan sampai kata berlebihan dalam bermakeup juga. Janji orang nampak fresh, orang nampak kita tak mengantuk, presentable. Betul. Kita jangan berlebihan juga dalam bermakeup. So kalau saya pun lebih bermakeup kan jangan tegur tapi setakat ni tak lah kot. Guys, dia minta saya tegur guys. Saya bagi je. Taklah. Maksudnya kita saling beringat. Saling beringatkan. Kalau orang tengok saya pun, mungkin orang yang pandai makeup tengok saya, mungkin dia akan cakap ni jenis tak pandai makeup ni. Biasa je. Kita level 1 punya level 1 punya makeup. Okay, conclusion. Pasal darah O tu, siapa yang ada ilmu lebih, share dengan kita kat komen. Komen kat bawah, tolong. Okay, saya nak tutup So korang jangan lupa like, comment and subscribe channel Rina ni. InsyaAllah akan ada lagi konten-konten yang lain, mungkin dengan kawan-kawan yang lain. Studi-studikan share juga. Kalau rasa macam bermanfaat ataupun nak argue ke apa, boleh cik komen je kat bawah, saya akan baca juga insyaAllah. Tapi harmonikanlah bahasa, takut kita. Kita orang pun baru nak start. Betul. So tu saja, bye guys. Assalamualaikum.